Siapa yang belum mulakan tabungan untuk tunaikan haji, tuan-puan boleh target untuk simpan 1 gram emas sebulan selama 5 tahun. Cukup 5 tahun, tuan-puan akan dapat 60 gram emas. Dengan 60 gram emas, nilainya hari ini sekitar RM38,400. 5 tahun akan datang, nilai 60 gram ini akan meningkat lebih tinggi dan pastinya masih cukup untuk tuan-puan tunaikan haji bagi golongan B40 dan M40. Penyimpan emas rata-rata lebih cepat dapat tunaikan haji berbanding dengan yang hanya menyimpan duit dalam bank ataupun tabung haji. Sebab simpanan dalam bentuk wang fiat lebih mudah digunakan untuk tujuan lain. Bermakna duit mudah bocor. Risiko lain adalah kenaikan kos haji setiap tahun yang mungkin tidak sempat untuk kita kumpul. Berbeza dengan simpanan dalam bentuk emas. Bila kos haji meningkat, harga emas naik sama-sama. Cara yang paling mudah dan praktikal untuk tuan-puan menabung emas adalah melalui akaun emas Gap. Kelebihan akaun Gap ni, dia adalah tabungan tanpa komitmen dan tanpa caj tersembunyi. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan untuk tujuan menunaikan haji menggunakan emas, tuan-puan boleh terus isi borang sign up ataupun tekan link di bio saya untuk saya bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.